Okay, Assalamualaikum. Untuk pengguna yang menggunakan SKB3, okay, baik. Okay, so ini SKB3, kita sambung semua gunaan ini lah, anggaplah nanti ada semua ada sensor. Okay, tapi kita tunjukkan cara bagaimana bahagian untuk kita gunakan, iaitu microstart dan juga kabel. Alright, okay, dia sama macam sensor. Okay, okay, cuma kita akan pastikan dia punya penyambungan dia adalah betul. Okay, yang pertama sekali kita tengok di bahagian sini. Okay, anda lihat di bahagian sini ataupun yang berlabel P4. Okey, P4 sini. Okey, di sini pin ni biasanya siapa yang menggunakan auto tidak digunakan. Kenapa? Yang biasa kita guna sensor front center, front left, front right. Okey, lepas tu di sini adalah untuk diffuse sensor left, sensor right dan sensor left, sensor right. Okey, so maknanya kat sini anda akan ada extra pin di sini. Okey. So extra pin di sini kita akan gunakan untuk penyambungan microstart. Okey, sambungan macam biasa. Okey, kalau tengok di sini anda akan nampak label dia. Okey. Tunjuk balik. Ground, VCC, A4. Okey. Ground, VCC, A4. Okey, so macam biasa. Ground warna hitam, VCC warna merah, putih warna A4. Okey, macam ni. Okey, sambungan di sini. Okey. Okey, kemudian sambungkan pada microstart. Okey, so microstart di sini ada label macam biasa. Kosong bermaksud negatif, positif merah, S putih ataupun kita panggil A4 lah, signal. Alright, okay, so sambung dengan keadaan macam ni. Kosong, hitam sebelah kiri. Okey, begini dan masuk ke sini. Okey, pastikan double check. Okey, double check semua. Alright, okay. Kemudian anda boleh kemaskan ataupun anda boleh letak lah di mana-mana. Di sini pun boleh. Di sini pun boleh. Ataupun anda gunakan skru pun boleh. Anda buka skru ni dan anda skru pun boleh. Tapi kalau senang kita double tape lah. Saya double tape dan letak sini terus. Okey, dan kemas. Alright. Okey. So saya cuba on balik. Okey, sini ni saya telah upload program. So saya akan updatekan dalam folder SKB3. So nanti anda boleh pergi ke link SKB3 yang asal untuk dapatkan coding untuk apa ni yang telah ditunekan supaya menggunakan remote start ataupun start module. Okay, saya on. Okay, macam biasa. Saya on. Saya tekan. Saya gunakan remote Astro je. Okay. 1, 2, start. 3, stop. Okay, macam tu. Alright, so nak ulang balik semula. Kita on. Off. Okay, kita on. Kita off. Kita on. Okay, cuma kalau kita sampai nak bind tu. Okay, kalau nak bind, just on macam biasa. Okay. Off dulu. On. Okey, pastikan anda nak bind tu dalam keadaan dia tidak boleh blinking macam ni lah. Dia diam je. Okey. Okey, saya on. Saya tekan. Saya tekan dia sampai dia blinking. Okey, blinking. Okey, tekan. Okey. Kalau ada macam blinking tadi tu, itu maksudnya dia tengah terganggu. Terganggu dengan pancaran infrared. Okey. So, kat sini kita akan pastikan dia akan tak ada apa-apa. Saya tekan. Okey, terganggu. So, kita off balik. Kita on. Okey, tekan. Okay, lampu blinking. Okay, tekan 1. Tekan 2. Tekan 3. Okey, so kalau saya ulang, tekan 1. Tekan 2 start. 3 stop. Okey. Okay, saya ulang balik semula. Okey, saya tekan lama. Okey. 1, bind 1. 2, bind 2. 3, bind 3. Okey, macam tadi pula. Coba balik semula. Okey, on. Okey, blinking. 1, 2, 3. Okey, so sukses. So kita try. 1, standby. 2, jalan. 3, stop. Macam tu. Kalau anda guna 4, 5, 6 pun boleh, tak masalah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Sekiranya anda ingin upgradekan SKB3 kepada SKB4 seperti saya tunjuk gambar ni, okey, so anda boleh contact kami untuk dapatkan part-part tambahan lah. Sebab apa, yang part tambahan yang baru ni SKB4 dia masih menggunakan controller board yang sama, sensor yang sama, motor yang sama. Kita cuma ubah dari segi frame body, gunakan 3D print dan juga menggunakan tayar yang lebih lebar lah. Okey, dan sensor
masih guna yang sama. So maksudnya anda perlu tambah sedikit sekali je kos untuk tukar dia punya frame body. Sebab apa? Kita nampak dalam lama keadaan frame body yang asal ni boleh pecah. So kita nak bagi kalau boleh robot anda tu tahan lama dan boleh guna pakai untuk banyak event. Alright. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih.